Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fatin Syahira, wartawan anda pada hari ini. Pada pagi ini yang bertarikh 7 April 2025, SMK Batu Kawan mengadakan majlis pelancaran Nilam dan TPPSS. Mari kita sama-sama menyaksikan program pada hari ini. Seperti mana yang kita dah tahu, ia merupakan satu maklumat. Sementara ini membuat program ini Nilam adalah untuk menagih 50 bahan bacaan. Kita perlu ada 50 bahan bacaan sepanjang tahun ini. Kita membaca semakin sabar. Saya bisa membaca merupakan efek belajar yang tidak tertinggal nilainya dalam kehidupan pelajaran itu bergantung pada apa yang kita pelajari pada hari ini. Dengan ini saya dengan suka-citanya merancangkan pelajaran Nilam 2025 dekat membaca kebacaan 2030 dan PSS SMK Batu Kawan. Terima kasih. Hidup mulia, jadikanlah panduan wawasan anda. Dengan nyanyian lagu Nilam sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Untuk pelajar-pelajar semua, jangan lupa lengkapkan buku Nilam ya. Jumpa lagi. Bye.